Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran harian ini ialah pelajaran muamalat. Buka muka surat 18 dan 19. Buka muka surat 18 dan 19. Tajuk pelajaran ialah hukum menjual benda yang digadaikan. Tajuk pelajaran kita ni hari ini ialah hukum menjual benda yang digadaikan. Objektif pelajaran ialah di akhir pengajaran, murid dapat menjelaskan hukum menjual benda yang digadaikan dengan betul. Di akhir pengajaran, murid dapat menjelaskan hukum menjual benda yang digadaikan dengan betul. Sebagai contoh, benda yang digadaikan handphone. Benda yang digadaikan handphone. Ahmad sebagai penggadai. Ahmad sebagai penggadai. Soleh sebagai pembeli. Soleh sebagai pembeli. Dan Syuaib orang yang menerima gadaian. Syuaib orang yang menerima gadaian. Masalah pertama, menjual benda yang digadai yang telah diserahkan oleh penggadai dan diterima oleh orang yang menerima gadai serta tanpa izin orang yang menerima gadai itu. Tani ulang. Menjual benda yang digadai yang telah diserahkan oleh penggadai dan diterima oleh orang yang menerima gadai serta tanpa izin orang yang menerima gadai itu. Maksudnya macam mana? Ahmad telah menggadaikan handphonenya kepada Syuaib. Ahmad telah menggadaikan handphonenya kepada Syuaib. Dalam pada tu, Ahmad ini menjual handphone ini kepada si Soleh. Dalam pada tu, Ahmad menjual handphonenya kepada si Soleh. Apa hukumnya? Hukumnya dalam masalah ini adalah tidak sah. Hukumnya dalam masalah ini adalah tidak sah. Masalah kedua ialah menjual benda yang digadai kepada orang yang menerima gadaian itu. Menjual benda yang digadai kepada orang yang menerima gadaian itu. Contoh, Ahmad telah menggadaikan handphonenya kepada Syuaib. Ahmad telah menggadaikan handphonenya kepada Syuaib. Lepas itu, ia berfikir daripada ia menggadaikan, dijualnya handphonenya ni kepada si Syuaib. Dijualnya sajanya handphonenya tu kepada si Syuaib. Apa hukumnya dalam masalah ini? Hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah kerana Ahmad menjual handphonenya kepada orang yang menerima gadaian. Kerana Ahmad menjual handphonenya kepada orang yang menerima gadaian itu sendiri. Masalah ketiga ialah menjual benda yang digadai yang belum lagi diterima oleh orang yang menerima gadaian walaupun tanpa izinnya. Masalah ketiga, menjual benda yang digadai yang belum lagi diterima oleh orang yang menerima gadaian walaupun tanpa izinnya. Sebagai contoh, Ahmad ini kan menggadaikan handphonenya kepada Syuaib. Tapi belum lagi sampai ia menggadaikan, dijualnya sudah handphone ini arah si Soleh. Belum lagi sampai ia menggadaikan, dijualnya handphonenya ini kepada si Soleh. Apakah hukumnya dalam keadaan ini? Hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah kerana handphone masih lagi di tangan Ahmad. Handphone masih lagi di tangan Ahmad. Masalah seterusnya ialah apa yang dimaksudkan dengan yang dijual itu di dalam milik kekuasaan penjual. Yang dijual itu di dalam milik kekuasaan penjual. Masalah pertama. Masalah pertama, menjual benda yang dimiliki oleh penjual. Sebagai contoh, seorang membeli ayam. Seorang membeli ayam. Tiba-tiba
pembeli menjual ayam yang belum dimilikinya. Ia akan membeli ayam tapi belum lagi ayam itu sampai di tangannya dan belum lagi membayar, tiba-tiba kan dijualnya ayam yang belum dibayarnya tu. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah kerana belum lagi hak milik kekuasaannya ayam itu. Hukumnya tidak sah kerana belum lagi milik kekuasaannya ayam itu. Masalah kedua lagi dalam hal memiliki kekuasaan. Dalam masalah kedua, milik kekuasaan. Masalahnya ialah menjual benda yang diwakilkan kepadanya untuk dijual. Menjual benda yang diwakilkan kepadanya untuk dijual. Contoh, seorang pekerja yang telah diwakilkan oleh tuannya untuk menjual barang jualan tuannya. Ini ulang. Seorang pekerja yang telah diwakilkan oleh tuannya. Tuannya ni mewakilkan dia, pekerja ni, untuk menjual barang jualan tuannya. Pekerja ni diwakilkan oleh tuannya untuk menjual barangnya. Untuk menjual barang jualan tuannya. Apa hukumnya dalam hal ini? Dalam masalah ini, hukumnya adalah sah. Kerana pekerja tu diwakilkan oleh tuannya sahaja dan barang itu adalah milik tuannya sepenuhnya. Masalah ketiga ialah menjual benda yang diberi izin oleh agama untuk menjualnya. Menjual benda yang diberi izin oleh agama untuk menjualnya. Contoh, wali menjual harta kanak-kanak yang belum baligh. Wali menjual harta kanak-kanak yang belum baligh. Ini apa hukumnya ni? Ini ada izin daripada pihak agamanya. Apa hukumnya menjual harta kanak-kanak yang belum baligh ni? Diorang ni diberi keizinan ni menjual barang ni oleh pihak agama. Dan yang kedua, qadi sebagai contoh yang kedua, qadi menjual harta orang yang tidak mahu membayar hutang. Qadi itu menjual harta orang yang tidak mahu membayar hutang. Ini pun dari segi agama ni, bagian agama memberi keizinan ni untuk menjual barang-barang diorang ni. Apa hukumnya dalam hal ini? Hukumnya adalah sah kerana diorang ni diberi keizinan untuk menjual harta anak yang kanak-kanak yang belum baligh dan harta orang yang tidak mahu membayar hutang. Alhamdulillah, cikgu harap supaya semua murid faham dengan apa yang cikgu terangkan tadi, iaitu hukum menjual barang yang digadaikan dan maksud yang dijual itu di dalam milik kekuasaan penjual. Apa yang dimaksudkan dengan barang yang dijual itu di dalam milik kekuasaan penjual. Okey, cikgu harap semua murid dapat mengulang kaji lagi di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.